Okey, Assalamualaikum guys. Kita baru saja terima panggilan khas Bewak. So kita ada Bewak hari ni. Kita ada BBS Fahmi, kita ada BBS Ilmi. Apa pun kita akan pergi ke Desa Gofil. Jom kita ke lokasi kita ni, let's go. Okey, sampai. So kita dapat hari ni, kita ada khidmat khas Biawak. Let's go. Besar ke kecil ke? Saya tadi tengok besar dengan budak. Lepas tu tengok yang tu dua tak tahu ada 2 ekor ke. Oh, kecil lah. Kecil je tapi perempuan dah boleh tangkap. Saya buka. Boleh boleh nanti kita tengok. Masuk kasut kan? Tengok Masuk kasut dah tengok. Boleh. Assalamualaikum. Tangkap. Belakang kecil je tapi geli lah ambil. Ni abang duduk. Nampak tu hujung tu. Tu. Kecil je besar dia hang. Tu. Naik kayu. Belakang kayu. Ready. Set, go. Dapat. Seekor je. Sekor. Ready ah, tengok. Dia kencing. Kau tu panik ke? Ada berak. Ilo tengah ada kes Biawak ni. Ni cakap dengan Rafael. Ya, saya. Nanti kau balik. Okey dah. Buaya. Buaya kita. Bukan. Nauzubillah. Kat. Ada besar sikit. Oh, no. Ada kecil. Besar. Ada satu lagi kot. Ada lagi? Sebabnya tadi mula-mula dia dekat tandas. Tapi nampak besar, bukan kecil ni. Ini kecil. Ya. Apa saya cek dulu? Boleh terus. Dia tadi dekat tempat tu dia ada kencing berak sikit lah. Dia auto, bila kita tangkap dia terus kencing berak. Tadi pun yang mula-mula tadi dia pun macam tu juga. Toilet. Tapi yang tu besar. Lagi satu ke? Kata ada besar. Cicak, bukan cicak. Apa? Biawak. Ada? Tengok belakang dia. Belakang tempat mandi tu. Belakang batak. Tak ada. Saya kat rumah nak cari dia. Masa saya balik ada pula dia. Main dulu. Dia dah masuk lubang ke? Rumah yang main ni. Oh. Dia tutup kan. Aku ambil gambar kau. Ni phone ni. Aku ambil gambar.
Dia jadi Spiderman tak ada. Tadi yang kali kedua yang mungkin yang itu kot. Kali kedua tu memang dia meloncat daripada mana saya tak tahulah. Biasa lubang tu lah kalau ni. Kita tengok luar terus tak ada ni. Dia biawak. Dia biasanya kalau biawak ke binatang-binatang liar ni kita tak nak dia datang, spray baygon. Baygon tu macam contoh macam ni kan. Kita tak nak dia masuk sini, spray sini. Dia bau dia tak datang lah. Dia tak lalu lah. Tingkap-tingkap tu kan boleh lah. Cari apa? Tak ada. Kelabu. Kemungkinan tak dia boleh masuk kalau kita tak. Macam ni? Kalau dia kata dia keluar tadi. Kemungkinan tak dia boleh masuk lagi. Mungkin dia boleh masuk lagi lah. Tengoklah kalau mungkin dia masuk ikut lubang tu ke. Dia pastikan yang tu tutup dengan batu ke apa kan. Dia tak boleh tolak lah. Ataupun tingkap atas tu dia boleh panjat juga, tutup lah. Sebab yang mula-mula tu yang besar tu dekat toilet. Ini dia keluar ke tanah. Kalau tak pun spray baygon tu je lah. Spray kat luar ni kan, kat tingkap tu kan. Okay. Sama. Okay, aku buat function sekejap. The Force. Tinggal ni. Okey kak, kita gerak dulu lah. Sama. Assalamualaikum. Dengan Cik Asri. Tak muat sangka Biawak? Biawak. Ambil voucher lah. Yang ambil anak aku macam ni apa Kat luar? Sama lah dengan aku. Lama-lama nanti mari lah. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai khidmat khas biawak. Biawak dekat nursery So dia adalah seorang tadi mungkin keluarga dia datang mungkin nak tolong tapi tak dapat nak tarik sebab biawak tu kecil. So kena tangan yang halus dan mulus untuk keluarkan dia. Tadi dia kata ada satu lagi kalau tak silap dekat toilet, dia nampak besar lah katanya. Tapi kita cari tadi tak jumpa. So apa yang kita jumpa yang kecil saja. Tak apalah. Apa pun dah dapat tangkap tadi. Kita dah bagi nasihat sikit apa yang boleh dibuat lepas ni supaya nak prevent lah kan. Apapun terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, yang dah like, share, komen dan subscribe. Thank you kerana support kita selama ni. Tonton lagi video lain. Kita ada banyak lagi video yang akan datang pun, InsyaAllah. Kita sentiasa ada case. So memang video kita InsyaAllah lah tak putus lah kan. Thank you guys. Dan kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.